Seperti yang dijanjikan, aku akan reveal berapa pendapatan pemandu Grab untuk tempoh 7 hari straight. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Hari pertama hari Isnin Monday dapat RM77. Hari Selasa RM26.80. Hari ketiga hari Rabu RM100.90. Hari Khamis pun dapat RM90.20. Untuk hari Jumaat dapat RM169. Hari Sabtu ni yang paling besar lah, RM204.30. Ini RM29.20 hari Ahad. Jadi untuk 7 hari Isnin sampai hari Ahad, aku dah berjaya mengumpul sebanyak 6. Saya pancit geng. Aduh, nampak paku lah. Berapa pendapatan pemandu Grab selama seminggu jika kayu straight 7 hari. Hari ni hari Ahad, hari ke-7 berturut-turut aku bawa Grab. Di penghujung video ni, jom kita tengok berapa income aku untuk 7 hari berturut-turut daripada Isnin sampai Ahad. Assalamualaikum kawan-kawan, selamat datang ke Jeff Grab Vlog. Jom kita teruskan misi Jeff Grab Vlog pada episod yang ke-86. Saya pancit geng. Aduh, ingat tak semalam episod yang ke-85 aku cakap tayar kurang angin kan? Aku isi angin tu dia okey balik. Aku sebocor kan. Jom kita terus jalan pergi workshop tampal, kalau boleh tampal cacing je, ataupun nak kena tukar tak tahulah. Nanti baru kita sambung lah carian order Jeff Grab Vlog episod yang ke-86 hari ni. Jom dari Bandar Tasik Selatan. Okey geng, dah sampai geng. Workshop yang aku selalu repair kereta lah sejak 20 tahun lepas. Pada tahun 2006 dulu, zaman aku pakai Gen 2 sampailah pakai Saga ni dengan Azia, wife aku juga. Jom kita tampal dulu tayar ni, jika boleh tampal lah, kalau tak tukar lain lah. Dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-86. See you later. Tak tahulah kena paku ke kena batu ke. Tengoklah mana bocor tampal cacing lah. Yang biasa. Nampak paku lah. Okey lah. Tak payah masuk air tengok lah. Sudah nampak. Okey. Nanti sudah cocok cacing, test lagi tengok lah. Make sure tak ada tempat lain bocor lah. Semalam saya sudah rasa itu kurang angin. Saya singgah stesen minyak, saya isi angin, dia okey balik. Ini pagi sudah kempis. Oh, banyak tajam ah. Besar skru dia ni. Tadi kita sambung lah. Jalan episod 86 Jeff Grab Vlog. Cacing sikit. Kita pasang balik. Okay, settle. Jom kita sambung kayu. Jeff Grab Vlog episod yang ke-86. Anak kambing jalan seorang diri membeli baju di rumah Nur Kumala. Kalau tuan membeli padi, mengapa ingin menampal tayar? Okey, kita sudah tampal tayar cacing tadi. Jom kita mulakan Jeff Grab Vlog episod yang ke-86. Lewat petang, dah pukul 4 lebih ni. Hari ni ialah hari yang ke-7 berturut-turut aku memandu Grab sebagai seorang part-time driver
Di penghujung video ni aku akan tunjuk berapa income keseluruhan straight 7 hari kita bawa Grab daripada hari Isnin sampailah ke hari Ahad hari ni. So tunggu sampai habis, tonton sampai habis video ni. Kita tengok berapa pendapatan pakcik Grab selama seminggu 7 hari berturut-turut memandu Grab di sekitar Kuala Lumpur. Jeff Grab Vlog episod 86 bermula sekarang. Seperti biasa, sebelum kita mulakan perjalanan, kita sembuh Fabric Anti-Bag Premium Italian Rose and Peach ni, supaya bau yang segar di dalam kabin kereta kita. Pemandu pun selesa, penumpang pun selesa. Dapatkan dalam tag produk, dalam video, dalam channel Jeff Karim, Jeff Grab Vlog ni. Ok, seperti biasa kita akan reset trip A ni untuk mengetahui keseluruhan perjalanan kita pada hari ini, berapa kilometer, dan trip B untuk setiap satu perjalanan untuk hari ini. Pukul 4.12, 4.11 minit petang hari Ahad. Kita online, kita main open game, kita tak payah on kita punya my preferred area. Kita tunggu kode yang pertama untuk episod yang ke-86, 7 hari berturut-turut Jeff Grab Vlog. Kita tunggu di akhir video ini berapakah income selama seminggu. Ok, dah masuk order yang pertama, RM9.60, pick up 1 km, drop off 9 km, Pansapuri Bukit Ceras. Pick up kat jalan, ok, ambil lah. First order of the day kita ambil. Lebih kurang tak sampai pun RM1 1 km, tapi boleh lah, hampir RM1 lah. RM9.60, total kilometer dia dalam 10 km lebih macam tu. Kalau tak percaya nanti masa aku drop off, kita tengok berapa jarak pick up campur drop off. Sekarang ni 1.5 km jarak pick up dia. Untuk order yang pertama, Jeff Grab Vlog. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ni workshop depan ni aku tampal tayar tadi, cacing. 20 tahun aku hantar kereta aku kat sini. Sejak tahun 2006 aku pindah sini. Aku pakai Gen 2 masa tu, sampailah pakai kereta Proton Saga baru ni 2020 ni. Nanti aku pakai Tesla, nanti pun mungkin aku akan pergi dekat workshop tu. Okay, kita berada di Desa Tasik, Kuala Lumpur. 1.4 km lagi untuk tiba di tempat pick up order yang pertama untuk hari ni. Untuk kita totalkan keseluruhan income kita untuk 7 hari, supaya dapat kurang nilai adakah berbaloi memandu Grab di sekitar Kuala Lumpur ni ataupun tidak. Jumpa lagi dekat tempat drop off nanti di Taman Bukit Ceras, Kuala Lumpur. See you later. Jangan lupa subscribe channel Jeff Karim. Selesai drop off order yang pertama untuk episod 86 ni. Total 9.5 km lah. Tadi salah masuk jalan, aku terpusing-pusing sikit. Ok, kita drop off RM15 dia bayar cash, bersih dapat RM9.60. Sebenarnya ada RM3, dia kena denda tadi. Dia kena denda RM3, akulah yang kena tanggung. Ada dapat back to back job ni RM11.30. Petronas Alam Damai hantar pergi The Exchange TRX. Oh, jalan jam ni. Hari Ahad ni jalan jam ni, nak pergi TRX ni. Aku ingat nak jalan area-area Ceras ni je. Aku rasa aku kena cancel lah order ni. Aku kena cancel order ni. Ok, cancel. Sebelum tu jom kita check dulu kita punya tayar. Alamak, masuk lagi order. 4 km pick up, 4 km drop off. Ok, kita ambil lah ni RM9.90. Dalam area sini juga, hantar dekat Connaught Blok E, Jalan Taming 2A, hantar pergi Restoransi Tanjung, Connaught Avenue. Ok, sebelum tu kita pergi check tayar kita yang tampal tadi tu masih steady tak.
Jangan dia ada kebocoran lagi, dia akan kempis. Okay, nampak steady lagi. Nampak steady lagi, tak ada kempis lah. Harap-harap tak ada kebocoran lain lagi lah. Dari belakang pun okey. Dari depan belah driver pun okey. Belakang pun okey. Tak rapat orang tadi. Okay, kita kat Taman Bukit Ceras sekarang. Yang kita teruskan ambil order yang ke 2 untuk hari ni. Ni aku punya stand. Order yang kedua untuk episod yang ke-86 Jeff Grab Vlog yang bertajuk Berapakah income 7 hari seorang Grab driver sambilan di Kuala Lumpur. Okay, kita jumpa kat tempat drop off nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 86. See you later. Korang tengok ada berapa belas taman. Taman Lensen ni ada berbelas-belas ataupun berpuluh taman lain under Taman Lensen Ceras ni. Okay, kita teruskan pergi pick up order yang kedua untuk hari ni. Jumpa kat tempat drop off nanti dekat Sri Tanjung Restoran Taman Connaught, sebelah Giant lama tu, kat UCSI University. Dia tak angkat pula aku telefon ni. Lalu kita cancel lah Passenger no show. Dah try contact dah tadi, dia tak angkat telefon. Apa benda suruh contact passenger lagi, dia reject. Passenger no show. Okay, aku dah buat satu miss call kat dia. Passenger no show. 4.56 pula dia suruh tunggu. 2 minit lagi, 3 minit lagi baru boleh cancel. Kalau otak dia. Okay, dah 4.56. Passenger no show, cancel booking, RM3 masuk dalam genggaman. Goodbye. Terimalah. Okay, RM19.60 campur 98 sen. Pick up 2 km, drop off 16 km, Hilton Garden Inn Kuala Lumpur. Ambil lah ni. Okay, kita pergi pick up order yang seterusnya. Order yang ketiga, pick up dekat Taman Bukit Angsana, hantar pergi Hilton Garden Inn KL. 2.3 km jarak pick up dari sini. Order yang kedua lah sepatutnya. Order yang ketiga, yang tadi tu passenger no show. Lepas tu kita, yang ni jadi order yang kedua. Alright. Kita berada di sekitar Taman Lensen ni. Tapi dalam Taman Lensen ni ada banyak taman lain lagi. Yang ni ialah flat koperasi apa benda entah tadi. Okay, order yang kedua yang sebenar. Kita jumpa kat tempat drop off nanti dekat Hilton Garden Inn Kuala Lumpur dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-86. Pada yang korang yang baru jumpa channel ni, jangan lupa subscribe, bantu aku like, komen dan share. See you later. Selesai drop off order yang kedua ni dekat Hilton Garden Inn KL.
17.3 km jarak pick up dengan drop off. Kita reset bagi kosong. Bersih kita dapat RM19.60. RM19.60 campur 98 sen, RM20 lebih lah. RM20 lebih lah. Okey, kita nantikan order yang ketiga sebentar lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke 86 hari ini. Kita dah jalan berapa jam lah? Sejam lebih rasanya. 2 booking RM32.20. Kita bermula pukul 4.09, sekarang pukul 5.30. Lebih kurang sejam setengah. RM29.20 campur dengan insentif dengan cancellation compensation RM3, jadilah RM32.20. RM32.20. Trip A berapa? 31.5 km. RM32.20 sejam setengah. Okey, berapa yang kita akan dapat untuk 7 hari berturut-turut mengayuh Grab di Kuala Lumpur? Kita nantikan di penghujung video ini. Stay tune bersama Jeff Grab Vlog episod 86. See you later and don't forget to subscribe. Telah masuk order yang ketiga, RM20.40 campur RM1.02. Bus stop KL 3 km pick up, 5 km drop off. Okey, kita ambil lah ni high fare. Bus stop KL Hop On, Masjid Negara, hantar pergi 2 days Hotel Suites by Widahan, Metro Pudu. So dekat je ni. RM20.40. Alhamdulillah. Let's go. Kita teruskan kita punya perjalanan di sekitar Chowkit, Kuala Lumpur. Chowkit Road. Alamak, dia dah cancel pula dah. The job has been cancelled. Masuk pula RM19.50 campur 98 sen. Pick up 1 km, drop off 16 km. Kita tak nak lah yang ni. Drop offline dululah. Alamak, dia cancel pula. Betul-betul high fare tadi tu. Dalam 5-6 km je jarak pick up dengan drop off. RM20 lebih. Tapi dia dah cancel, tak ada rezeki. Nak buat macam mana? Banyak cancel hari ni lah. Aku cancel 2, customer cancel 2. Fair lah kan? Ni RM5.20. RM5.20. 5.2 km je. RM20 tadi. Tapi dia dah cancel. It's okay, it's alright. Aku rasa kita cuba ni lah. Aku nak cuba job KLIA. Kita try ambil Sepang Salak Tinggi ni. Boleh dapat ke area Sepang Salak Tinggi ni untuk dapatkan job airport? Kita cuba satu lah. Ada 2 kan. Ada 2 use. Kita ambil satu. Kan nak balik kan, kita pakai lagi satu. Ada ke job KLIA? Selamba lah kita pakai Sepang ni. Kalau dulu dia ada kod rahsia dia, labu tu, untuk My Destination. Sekarang dah tak ada lah. Dah tak ada lah. Tengok, chances dulu tinggi kalau kita pakai My Destination daripada pusat bandar KL ni ke airport. Kita set My Destination dekat Labu. Kalau ada demand memang akan dapatnya. Tapi sekarang ni dah tak ada. Aku tak pernah lagi dapat menggunakan My Preferred Area ni. Dia baru aku nak cubalah. Boleh dapat ke guna My Preferred Area ni. Job KLIA job. Kalau dapat dah senang-senang dah. RM52 pergi, RM52 balik tu minimum lah. Tapi tak tahulah. Finding a booking towards Sepang Salak Tinggi masih lagi sunyi dekat area Chowkit Road ni. Jalan Raja Laut. Jalan apa? Jalan Chowkit lah ni kan. Chowkit Road KL. Okay, kalau dia dapat nanti kita tunggulah dalam 5 minit ke 15 minit ke. Kalau ada dapat aku update lagi. Kalau tak ada kita off lah My Preferred Area ni. Sekitar KL ni. Tak busy sangat lah hari Ahad ni jalan KL. Okay, jumpa lagi pada order seterusnya jika ada nanti dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-86. Nampaknya tak ada dapat lah. Dah 15 minit kot aku tunggu. Job KLIA ni tak ada lah. Kita off lah. Korbankan satu kita punya
preferred area ni. Turn off. Okay, kita main open game balik. Ada satu lagi my preferred area. Tu dah masuk dah. RM26 20 sen. Pick up 1 km drop off. RM29 29 km. Tak mahu 29 km pala bana dia. RM26 untuk 29 km. Kalau RM28 ke boleh lah, consider juga. Okay, seterusnya RM8.60 campur 43 sen. 2 km drop off, 4 km tak nak lah. Dia dah off lah. Aku punya benefit untuk ni, untuk turbo dah tak dapat lah 5%. Agak aku dah offline, masuk balik RM6.50. Apa benda ni? Aku dah offline dah. The Platinum tu hantar pergi Sleeping Lion Bukit Bintang. Tempat yang masuk jam ni. Otak dia, aku dah offline dah. Dia masuk juga order ni. Kalau cancel, dia effect cancellation rate pula. Aduh, dah pause lah. Seminit dia pause. Aku dah offline, macam mana order boleh masuk lagi? Tak faham aku Grab ni lah. Dia dah pause seminit. RM33.18 je kita dapat setakat 2 order hari ni. Sejam setengah. Lepas ni aku nak guna satu lagi my preferred area tu. Kita pergi pulang lah. Tengok macam mana nanti. Nanti aku update lagi dalam Jeff Grab Vlog episod yang ke-86. See you later. Okay, dah masuk order ketiga, RM11.80. Pick up 2 km, drop off 8 km. Lakeside Taman Tasik Titi Wangsa bagi Pangsapuri PKNS Ampang Jaya. Let's go. Menghala ke Ampang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita reset trip B tadi. Dah jalan 300 meter daripada drop off order yang kedua tadi dekat Hilton KL. Kita pergi hantar ke Ampang Jaya. 2.4 km jarak pick up daripada sini. Area Kampung Baru Chowkit ni. 2.3 km tapi 14 minit tu dia tulis dia punya jarak masa dia. Ya apalah, kita dah menghala ke Ampang Jaya dari pusat Bandaraya Kuala Lumpur. Kita pick up dulu kat Taman Tasik Titi Wangsa. Jeff Grab Vlog episod 86 diteruskan dari Kuala Lumpur. Okay, kita jumpa kat tempat drop off nanti di Ampang Jaya. Jangan lupa subscribe. Bye. Nampaknya jalan jam teruk lah nak masuk ke Taman Tasik Titi Wangsa tu. 9 minit nak sampai ke tempat. 640 meter je lagi. Aku cancel lah order ni. Aku tak nak masuk dalam ni. Cancel booking. Can't reach in time. Okay, kita offline. Seperti yang dijanjikan, aku akan reveal berapa pendapatan pemandu Grab untuk tempoh 7 hari straight. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad pada hari ni. Sebelum tu kita tengok kita punya income untuk hari ni dulu. Hari Ahad, hari terakhir, hari ke-7. Kita tengok berapa total kilometer yang kita dah jalan. 33.6 km. Dan kita dah dapat RM33.18. RM33.18 untuk 2 order saja dalam masa pukul 4 9 minit. Sekarang 6 10 minit. 4 5 6 2 jam. 2 jam kita dapat RM33.18. Okay, berapa kita dapat untuk seminggu 7 hari. Okay, hari pertama hari Isnin Monday. Selama 3 jam kita memandu, kita dapat RM77.10. Aku tak memandu berbelas-belas jam macam orang lain lah, sebagai part time untuk korang maklum. Ada hari yang aku jalan sejam, ada hari yang 2 jam, 7 jam, 8 jam. Aku review satu-satu. Untuk hari pertama
3 jam RM77 10 hari Isnin. Hari Selasa RM26.80 sejam saja. Ni malam ni aku drive pukul 7.50 malam sampai pukul 8.35 malam sejam. Hari ketiga hari Rabu RM100.90 sebanyak 2 order. Yang ni selama 3 jam lah aku dapat job pergi Port Dickson untuk hari Rabu. RM100.90 3 jam. Hari Khamis pun aku jalan 3 jam. Kita dapat RM90.20 bermula pukul 3.05 petang sampai 6 suku petang untuk hari Khamis, hari keempat. Untuk hari Jumaat aku jalan selama 7 jam. Kita dapat RM169 untuk 7 jam. Hari yang kelima, hari Jumaat. Hari Sabtu ni yang paling besar lah aku dapat setakat ni. Untuk minggu ni RM204.30. Ini tak termasuk insentif apa semualah. Tapi ni aku kayu selama 8 jam lah. Yang ni banyak high fare lah hari Sabtu ni semalam. Bermula pukul 2 suku petang sampailah pukul 8.47 petang. Lebih kurang 7 jam lah aku memandu untuk hari Sabtu ni. RM204.30. Dan untuk hari ni selama 2 jam RM29.20 hari Ahad. Ni hari terakhir lah. Jadi untuk 7 hari Isnin sampai hari Ahad aku dah berjaya mengumpul sebanyak RM697.50. Hari Isnin RM77.10, Selasa RM26.80, Rabu RM100.90, Khamis RM90.20, Jumaat RM169, Sabtu RM204.30. Hari ni Ahad, hari terakhir RM29.20. So total untuk seminggu RM697.50. Adakah ia berbaloi atau tidak, terpulang kepada anda untuk menilainya. Aku cumalah sekadar part time Grab driver. Jalan pun ikut mood. Ada yang 2 jam, ada yang sejam, ada yang sampai 7 dan 8 jam. Okey, itulah dia 7 hari memandu Grab di Kuala Lumpur. Hampir RM700. Kalau average aku dapat seminggu RM700. Kalau 2 minggu RM1,400. Kalau 4 minggu sebulan RM2,800. Korang rasa berbaloi ke tak berbaloi? Korang tulis kat ruangan komen. Jadi itu saja untuk episod yang ke-86 pada kali ini. Berhati-hati memandu. Daripada aku Jeff Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom kita nikmati pemandangan perjalanan di Kota Raya Kuala Lumpur on the way balik ke Bandar Tasik Selatan sambil melayan lagu tema Jeff Grab Vlog. Jom naik Grab, kita jalan-jalan. Jom naik Grab, kita jalan-jalan. Hai, saya Jeff, bawa ke destinasi menawan. Jom ikut saya, kita explore bandar. Rakam semua dalam vlog saya yang gempak. Oh, Jeff Grab Vlog, yeah! Jeff Grab Vlog, wow! Inilah Jeff Grab Vlog, jom ikut serta. Jeff Grab Vlog, vlog! Jeff Grab Vlog, jom kita gerak. KL ni memang best, takkan reject. Dari menara, pandang jauh, Sungai Klang mengalir. Shoo! Jalan-jalan cari makan. Yeah, kita jalan-jalan. Pelbagai rasa puas hati. Oh yeah, puas hati. Inilah Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. Inilah Kuala Lumpur, yeah. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye-bye.